Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good guys? Okay, hari ni Bampin akan terangkan tentang Chapter 5. Chapter 5 iaitu apa? The main formula. Korang kena ingat benda ni dulu tau. Barulah korang tak pening nanti. Okay, the main formula ni apa? The main formula ni adalah dia ada breakout, dia ada pullback dan juga dia ada entry. Okay, dia ada 3 ni. Ni adalah formula ataupun biasa orang sebut lah SOP dia. Okay, SOP dia. Okay, so untuk SOP ni kan, breakout, Babi terangkan breakout ni apa? Breakout ni apa? Breakout ni adalah price yang menembusi sesuatu harga. Ataupun kita panggil dia sebagai zone lah. Okay, sesuatu harga ataupun zone. Okay, contohnya macam mana? Alright, so contohnya market melakukan sideway. Okay, sideway. Alright, so macam yang kita belajar, bawah dengan atas. Atas adalah resistance, bawah adalah support. Okay, price yang menembusi sesuatu harga ataupun zone. Okay, zone kita, contoh ni zone support. Okay, ni zone support. Alright, zone support ni. Okay, apa yang berlaku pada zone support ni? Price dia menembusi ke bawah sini, dekat point sini. Kita panggil dia sebagai breakout. Ni adalah apa? Ni adalah breakout, gang. Ni adalah breakout. Okay, breakout dia punya rule macam mana? Breakout adalah rule dia candle close, body candle close melepasi zone. Okay, dia ada ni, body candle dia ni close melepasi zone tau. Dia close melepasi zone. Alright, ni adalah kita panggil sebagai breakout. Kita panggil dia sebagai breakout. Kalau shadow tu tak lagi, tapi kalau body dah close, kita panggil dia sebagai breakout. Ni adalah contoh untuk breakout. Okay, alright, so pullback pula macam mana? Pullback. Okay, pullback ni macam mana? Pullback ni adalah price yang datang balik untuk collect harga sebelumnya ataupun zone lah. Okay, macam mana pullback? Okay, so pullback ni rule dia, untuk terjadinya pullback adalah dia kena ada breakout. Dia kena melakukan breakout dulu, baru dia boleh melakukan pullback. Alright, so pullback ni macam mana? Okay, macam Bampin lukis tadi. Okay, price seperti ini. Okay, price seperti ini. Sini adalah support dan sini adalah resistance. Okay, dekat sini price melakukan breakout. Okay, breakout. Okay, ni breakout. Alright, so price melakukan breakout. Okay, pullback ni dia datang balik. Price datang balik ke sini. Ni kita panggil dia sebagai apa? Pullback. Price yang datang balik untuk collect harga sebelumnya. Ataupun zone lah, zone support sebelum tu. Rule dia, sebelum adanya pullback akan adanya
breakout. Kena breakout dulu barulah pull back. Okay. Alright, entry ni mudah je. Entry ni apa? Entry ni masuk position buy or sell. Okay. Masuk position buy or sell. Contohnya, macam Babin cakap, dia mudah sahaja. First SOP dia adalah breakout, and then pull back, and then entry. Okay, entry. Alright, Babin lukis lagi sekali. Okay, ni nampak? Ni bahagian resistance, ni adalah bahagian support. Price melakukan breakout, dia melakukan pullback. Okay, dekat pullback ni, point pullback ni, sinilah korang, dekat point yang sama, korang entry kan. Entry. Korang entry apa? Korang entry sell. Kalau dia breakout support lah. Kalau dia breakout resistance, korang entry buy. Lepas pada pullback terjadi. Ni adalah contoh-contohnya. Rule dia adalah breakout. First breakout. Okay, ni first. And then dia akan terjadinya pullback. Okay, dia akan terjadinya pullback. Dan yang ketiga adalah barulah dia akan masuk entry. Alright. First, price akan melakukan breakout. Barulah dia akan melakukan pullback untuk kita entry. Okay. So, itu sahaja. Itu sahaja untuk the main formula. The main formula ni memang formula yang asas lah. Yang truly asas. Okay. Yang korang perlu tahu. Alright. So, thank you untuk korang yang tunggu stay up apa semua kan. Thank you untuk korang. Apa-apa, Bampi akan roger balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.